Ia adalah hari yang sukar di tempat kerja. Jadi, sudah tiba masanya untuk pulang ke rumah. Hai, tiada sesiapa. Tetapi sekejap, apa itu di sana? Ia adalah satu nota dari... Ya Tuhan, tak mungkin. Aku kena pergi sekarang. Hai Tails, kau ada di sini. Aku datang untuk selamatkan kau. Tidak Sonic, ini bukan tempat yang selamat. Pergilah. Tolong, aku dah tak dapat diselamatkan. Tapi jangan risau Tails. Aku bawa zamrud-zamrud kalau ada apa-apa yang tak kena. Dan bagaimana kau boleh? Kau dah habis pusang kuning. Tidak, apa yang kau dah buat pada Tails? Cepat, bagi aku satu light supaya aku boleh berubah. Bagaimana kau boleh? Diliran kita, Sonic. Kau akan bayar atas apa yang kau dah buat pada kawan baik aku Tails, sial. Dan satu lagi. Sudah, setuju. Itu. Sekarang, masa untuk serangan terakhir aku. Langgan untuk tamatkan semua ini. Ini adalah pukulan terakhir aku. Bola gelap. Nah, ambil ni sial. Jangan risau Tails, ambil kegelapan aku supaya kau boleh pertahankan diri sendiri.